Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Dr. Faiz. Saya Nakwi Alasha binti Rizwan, S79026, merupakan pelajar khusus kepimpinan kumpulan 1 CCP 3023. Telah menyertai program baru-baru ini pada 12 hari bulan 1 hari Isnin di Pusat Komuniti Warga Mas. Assalamualaikum dan selamat pagi tuan. Waalaikumsalam. Saya Nakwi Alasha binti Rizwan daripada kos kepimpinan WMT. Saya ingin meminta kebenaran puan untuk kami membuat tinjauan sekitaran kawasan rumah ini. Boleh ke? Boleh. Puan, kami minta maaf kerana kami berlewat tidak seperti masa yang ditetapkan. Tak apa, tak ada masalah. Terima kasih puan kerana memberi kerjasama kepada dengan kami untuk menjayakan program kami. Kami amat hargai apa yang puan telah sediakan kepada kami dan fasiliti yang sediakan dan digunakan dengan baik, menyusun dan mengemaskan kawasan persekitaran dalam keadaan yang baik. Terima kasih puan. Sama. Nana, apa ni agak sorang-sorang? Tak apa, Tak berat ke? berat juga. Nak saya tolong? Boleh. Jom saya tolong sekali. 1, 2, 3. Miam, boleh tolong saya kemaskan ke kawasan sini tak? Boleh. Jom kita kemas sama-sama. Jom. Terima kasih Ana, tolong saya. Terima kasih. Sama-sama. Jom balik. Jom. Melalui aktiviti ini, saya telah mempelajari 5 ciri kepimpinan utama, iaitu yang pertama ialah sikap kerjasama antara satu sama lain bagi memastikan kawasan persekitaran bersih. Yang kedua ialah nilai integriti dalam melakukan tugasan dengan amanah, jujur dan bertanggungjawab. Yang ketiga ialah seorang pemimpin perlu bijak berkomunikasi supaya boleh memberi tugasan atau arahan dengan lebih jelas kepada ahli atau rakan sukarelawan. Yang keempat ialah adaptability, iaitu seseorang pemimpin perlu sentiasa bersedia dalam menyesuaikan diri dengan pelbagai keadaan sekeliling. Akhir sekali ialah seorang pemimpin itu perlulah mempunyai sifat empati agar memahami emosi dan fizikal orang sekeliling dalam memberikan tugasan. Akhir sekali, saya telah mengenal pasti 5 masalah dan saya akan sertakan dengan solusi perancangan yang lebih strategi untuk masa hadapan. Yang pertama, kami menghadapi masalah daripada segi kekangan masa, iaitu kami tidak mengikuti masa yang telah ditetapkan dalam tentatif. Jadi solusi bagi masalah ini, kami membuat percubaan ringkas sebelum hari kejadian bagi menetapkan kumpulan kepada ahli sukarelawan dan atau cara semasa hari kejadian. Yang kedua, kami mempunyai kekurangan peralatan daripada segi sarung tangan yang tidak mencukupi. Jadi solusi bagi masalah ini ialah kami perlu membuatkan senarai semak inventory sekurang-kurangnya 2 hingga 3 hari sebelum hari kejadian. Yang ketiga, kami mempunyai masalah daripada segi kekurangan dana ataupun bajet. Kami perlu mengeluarkan sekurang-kurangnya RM10 seorang untuk pembelajaran makan, peralatan serta hadiah atau cenderamata hati kepada penganjur. Jadi solusi bagi masalah ini ialah sekiranya dibuat awal, kami mampu untuk membuat jualan amal ataupun memohon kutipan dana daripada rakan-rakan. Keempat ialah persekitaran yang berisiko dari segi ruang kerja yang terhad dan rumput terlalu panjang. Jadi solusi untuk masalah ini ialah kami perlu melakukan audit ataupun tinjauan awal di lokasi kejadian supaya kami boleh menyiapkan peralatan-peralatan yang diperlukan, sebagai contoh pemotong rumput untuk memotong rumput
di sana. Akhir sekali ialah pelepasan sampah. Kami diarahkan untuk meletakkan barangan terpakai dan sampah-sampah secara berkelompok di dalam kawasan kediaman warga emas, iaitu di hadapan rumah mereka. Jadi solusi bagi masalah ini ialah kami seharusnya menghubungi pihak berkuasa seperti Majlis Bandaraya untuk mengutip sampah-sampah atau barangan terpakai setelah selesai program.